Mungkin ramai orang fikir bila doktor kata tinggalkan gula, kena tinggalkan semua benda yang kita suka. Tapi sebenarnya makanan boleh diubah dengan ilmu. Cuba tengok kek keto pound ni. Bukan sekadar tak ada gula, tapi saya susun semula formula dia dengan pemilihan bahan yang lebih sesuai untuk gaya hidup rendah karbohidrat dan tak ada gula. Saya suka kalau kita baking ada gabungan chemistry dan juga kreativiti. Setiap sukatan, tekstur dan rasa diuji supaya kek ni masih kek. Lembut, buttery dan satisfying orang kata. Yang saya paling suka bila orang yang lama sangat tak makan kek sebab risaukan gula naik, akhirnya boleh menikmati satu slice dengan lebih tenang. Keto bukan tentang menyeksa diri, tapi ia sebenarnya mengajar kita untuk buat pilihan yang lebih bijak sesuai dengan tubuh kita.